Assalamualaikum Fauzi Channel. Okay, kita akan menjawab muka surat 161 6.1b. Okey, muka surat 161 Soalan nombor 1. Okey, lukis garis lurus Y sama dengan 2/3x tolak 2 kan? Okey, tolak 2. Di mana nilai X-nya ialah daripada 0 sehingga 3. Okey, bila ada soalan macam ni, kita cari dua titik je. Okey, titik yang pertama, bila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2/3 darab 0 tolak 2. Kenapa saya letak 0? Sebab X ni sama dengan 0. Okey, bila apa saja darab 0 ialah 0, 0 tolak 2 ialah negatif 2. Jadi kita dapat satu titik. Titik yang pertama iaitu 0, negatif 2. Boleh? Okey, titik yang kedua, kita letak di hujung sekali bila X sama dengan 3. Jadi, maka kita dapat nilai Y-nya ialah 2/3 darab dengan 3 tolak 2. Maka kita akan dapat 2 tolak 2 sama dengan 0. Jadi, kita dapat titik yang kedua ialah 3, 0. Okey? Jadi, baru kita boleh lukis. Kenapa kita nak cari dua titik? Bila kita sambung titik tu, kita dapat garis lurus. Faham tak? Okey? Kita ambil titik yang paling ujung sekali dengan paling ujung. Bila X sama dengan 0, gantikan dalam persamaan ini. Okey, kita akan dapat negatif 2. Bila X sama dengan 3, kita gantikan dalam persamaan ini, kita dapat 0. Buat kiraan sikit lah. Okey? Jangan malah buat kiraan. Ada kalkulator tu, tekan je kalkulator. Okey, baru kita boleh buat graf. Okey? Graf ni adalah graf lakaran. Okey, mana dia 0. Okey, ni 0. Mana dia negatif 2. Negatif 2 sini. Negatif 1, negatif 2. Mana dia 3, 1, 2, 3. Okey Titik yang pertama ialah 0, negatif 2. 0, negatif 2 kat sini, sorry. Ni 0, negatif 2. 0, negatif 2. Titik yang kedua ialah 3, 0 kat sini. 3, 0. Jadi kita sambung je, nampak? Bila sambung dapat garis lurus. Ini adalah Y sama dengan 2/3x tolak 2. Faham? Okey. Lepas tu dia kata kita letakkan titik-titik yang diberi ni. Titik-titik yang diberi tu ialah 3, 1. 3, 1 mana? Sini. 3, 1. Okey, ni 1, 1, 2, 3. 3, 1. Kita dah belajar kan macam mana nak letak koordinat ni. Kita mesti letak 3, 1 dekat situ. Ini adalah titik 3, 1. Dia suruh letak je. Letak je dulu. Okey. Kemudian titik 2, negatif 2. 2, negatif 2 kat bawah ni. 2, negatif 2. Okey. 2 pasti X, pasti Y dia negatif 2. Okey. Kemudian 1.51. 1.51. Mungkin kena kat sini. Okey. Ni 1.5 negatif 1. Sorry. Okey. Kemudian titik yang keempat 3, negatif 2. 3, negatif 2 dekat sini. 3, negatif 2. Okey, dan yang titik terakhir ialah 1, negatif 1. 1, negatif 1 mana? 1, negatif 1 kat sini. Nampak tak? 1, negatif 1. Okey, daripada sini baru kita tahu. Baru kita tahu titik-titik ni berada dekat mana. Okey? Okey, jadi titik, kita boleh buat kesimpulan. Titik 1, negatif 1, 3, 1. Okey, berada di Y lebih besar daripada 2/3x tolak 2. Nampak? Okey, ni yang pertama. Kesimpulan pertama kita buat. Okey, titik yang berada dekat betul-betul dekat garisan apa dia? Negatif 1.5 dengan dia seorang je. Titik 1.5 negatif 1 berada di Y sama dengan 2/3x tolak 2. Sebab dia berada betul-betul dekat garisan tersebut. Okey, kalau dia dekat bawah maknanya dia kurang. Jadi apa? Yang ni dengan yang ni. Okey, titik 2, negatif 2 dan 3, negatif 2 berada di Y kurang daripada 2/3 tolak 2. Nampak? Nombor 3.
Okey, Y sama dengan 4X tolak 5. Okey. Tanpa melukis graf lurus, tentukan sama ada titik berikut berada pada Y sama dengan 4X tolak 5 atau Y lebih besar daripada 4X tolak 5 atau Y kurang daripada 4X tolak 5. Okey. Okey. Jadi tentukan dulu A. A 24. Okey, ini nilai X dia, ni nilai Y dia. Okey, bila X sama dengan 2, bila X sama dengan 2, Y sama dengan, gantikan dalam tu, 4 darab 2 tolak 5. Jadi 8 tolak 5 sama dengan 3. Kan? Kita tengok Y patutnya dapat 3, tapi kat sini 4. Kan? Okey. Jadi 3 tu lebih besar daripada 4 kan? 3 kurang daripada 4 kan? 3 kurang daripada 4, nampak tak? Yang kita dapat 3. Soalan titik tu adalah 24, faham tak? 24. Okey? Ataupun kita guna macam ni. Kalau kamu tak nampak, kamu buat macam ni. Sebelah sini 4, sebelah sini masukkan dalam ni. 4 darab 2 tolak 5. 4, ini jangan buat apa-apa lagi, kosong dulu. Okey, kosong dulu. 8 tolak 5. Jadi 4 dengan kat sini dapat 3. Okey, 4 lebih besar daripada 3. Faham tak? 4 lebih besar daripada 3. Jadi jawapan dia Y lebih besar daripada 4X tolak 5. Maknanya 2/4 berada di Y lebih besar daripada 4X tolak 5. Faham? Okey. Untuk B pula 37. Jadi ini X, ni Y. 7 dekat sini, petak kosong. 4, 3 tolak 5. Jadi 7 petak kosong. 12 tolak 5, 7 petak kosong. 7. Sama kan? Tanda sama kan? Bila tanda sama, dia berada di Y sama dengan 4X tolak 5. Nampak tak? Yang ni Y lebih besar. Okey. Okey, untuk kosong negatif 6. Okey. Ni X, ni Y. Negatif 6 petak kosong. 4X kosong tolak 5. Jadi negatif 6 tempat kosong. Kosong tolak 5, negatif 6 dengan negatif 5. Mana lebih besar? Negatif 6 ke negatif 5? Hai. Kalau negatif dia jauh daripada kosong, maksudnya dia kecil. Hutang RM5 dengan hutang RM6, siapa yang apa-apa kerana? Hutang RM6 kan, betul tak? Lagi miskin kan, betul tak? Sebab tu dia kurang daripada. Jadi, oleh sebab tu kosong negatif 6 berada di Y kurang daripada 4X tolak 5. Sebab tu jangan banyak hutang. Banyak hutang je miskin. Okey. D. Negatif 2, kosong. Negatif 2, kosong. Okey. Sekarang ni X, ni Y. Y kosong. Tempat kosong. 4 darab dengan negatif 2 tolak 5. Kosong, tempat kosong. Dapat negatif 8 tolak 5. Kosong, tempat kosong. Negatif 8 tolak 5 dapat negatif 13. Mana lebih besar? Kosong ke negatif 13? Kosong. Jadi kosong negatif 6 berada di Y lebih besar daripada 4X tolak 5. Boleh? E yang terakhir 4, 5. Okey, 4, 5. Masukkan. Ini X, ni Y, Y 5. Jangan tulis sama dengan lagi. Tempat kosong. 4 darab dengan 4 tolak 5. Jadi 5 tempat kosong, 16 tolak 5. 5 tempat kosong, 16 tolak 5 ialah 11. 5 dengan 11 mana besar? Okey, kurang. Jadi oleh sebab itu Y kurang daripada 4X tolak 5. Jadi 45 tu, titik 45 tu berada di Y kurang daripada 4X tolak 5. Boleh? Boleh Okey, itu saja untuk hari ini. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.